Okay, welcome back to my channel. Kami nak naik Rock Village. Kami naik haliak 4x4. Mana? Dia dah mana? Itu dia haliaknya. Oh my god. Oh my god. Oh my Aku god. nak duduk belakang. Oh my god. Oh my god. Bot. Oh my god. Oh my god. It's so happy. Ni macam mana nak buka? Oh, naik kah? Kami nak naik belakang. Mana nak? Oh, ni. Tak mau. Tak cakap. Belakang. Akhirnya duduk belakang kok. Oh, ni. Nak kursi. Jangan lompat itu ni. Ya, kursi yang nampak. Duduk bawah kasa. Duduk. Abang duduk depan. Yes. Duduk belakang. Heboh guys. Ni, duduk. Wah, jangan nak ikut. Apa dia? Cakap lagi kali. Kami kena saman. Sebab naik motor kapcai. Kami kena tangkap dengan polis. Kami kena tangkap dengan polis. Weh, duduk lah weh. Biar aku berjalan sekejap lah. Ikan kekek. Ada orang nak naik juga. Tengok tu. Nak pergi belah mana ni? Kita river balik sebab ada orang nak naik. Saya mau naik juga. Saya mau naik juga. Itu ada kawan hang. Itu adalah kawan aku. Kawan yang comel sangat. Dia suka jalan lidah kena buang kaki. Tapi awak kotor rasa aku malas. Lelaki tu belakang ah. Lelaki kena duduk belakang adik. Kau main mana ni? Main mana? Itu. Ipoh dia dari Januari. Saya boleh. Boleh. Ni main cuti Deepavali. Sejuk lah. Tengok sini je. Sekejap bawa kita. Duduk belah mana? Duduk kita punya tani. Sini pula ni. Punya tani. Oh, wangi. Indahnya bunga itu. Dah banyak kali main lah. Ha? Dah banyak kali dah. Ni baru punya. Pertama kali lah. Macam masih pertama kali lah. Tapi orang sini eh. Macam ni. Kita nak pergi naik Bukit Rock Village. Weh, ayak. Apa itu dia? Gila tempat nak jalan dia ni. Longkang. Dia cakap macam tu ni. No parking. No parking. Kita ada tempat lompat. Tu, jangan laju kat kita tombak bye. Takut jatuh. Salah aku tengah rakam. Weh, tengok kau buat weh. Cantik lu, sini. Akhirnya sampai juga kat atas. Buri camping tu kat ini. Weh, sawah. Kita ada pondok sawah. Pondok ni lah. Macam flag yang api lah. Tu lah macam flag ni tu. Cantik lu. Welcome to village. Rock Village. Weh, tingginya kat atas tu. Awaklah tinggi. Ingat kita naik kat atas ni. Oh, dah. Jadi kalau jalan kaki. Kita boleh camping ke ni? Camping. Sekejap kita buka.
Bang lah ya. Tip pun. Ini turun nak dia ni. Boleh lo teman. Banyak kan. Tadi nak tunggu laju. Ada bilik. Cantik gila bilik tu. Mereka punya kampung macam ni. Cantik. Jom. Aku tahu ni. Aku nak pergi. Kami mana pergi dah sini? Sana nanti hitam lagi. Ya, tak tinggi tengok tangkap gambar betul-betul. Tu kat atas tu. Tinggi elok kan. Ha? Tu kafe. Itu kafe. Tingginya. Weh. Toke, ada toke. Ada patung Buddha. Mana? Tu. Mana patung Buddha ni? Elok. Cameraman kena laju. Wah. Patung Buddha. Pilih kolam lah. Kita kolam tu tasik. Tasik putih. Mana tasik dia punya ni? Dia ada juga tasik besar. Ada ikan dalam ni. Weh, ada ikan. Saya kata ada ikan dalam helikopter. Itu tasik buatan. Aku rasa kalau beli aku terjun ni. Wah, aku nak mandi. Cantik tu ni. Kalau duduk atas, aku tak mau balik. Rasa kalau kita buat rumah ni macam tak pokok. Tu. Weh, ada lagi lah. Ni kolam ke? Itu kolam banyak panas. Tu. Memang kolam yang panas. Bukan kolam. Apa tu kolam ke? Banyak panas. Tu. Mana ayat kena? Ada tangga. Mana? Ke kolam. Abang jenik sampai atas tu abang. Mana? Homestay tak ada orang homestay. Homestay Sarap. Sana lagi sejuk atas. Abang dia pergi naik atas tu abang. Atas kali. Tinggi ni. Jom. Tunggu tak? Jangan tolak. Itulah yang ni. Wah. Elok-elok. Kata. Kalau adik Wan yang tak tahu demam kita. Loh. Ni duduk atas ni. Jutri naik atas kali mau? Kat bawah. Gaya. Ini tempat apa ni? Apa yang kan? Dia? Tu kerusi je dah. Mana? Mana kerusi? Dia kena pergi kat tu. Oh betul lah. Boleh naik kat tu. Boleh. Aduh. Boleh naik. Tak boleh. Belah ni. Ha, belah ni apa?